Assalamualaikum, selamat pagi. Monday morning apa? Gua masih dekat Glasgow, route kedua di sini. Route kedua di Musalla, apa nama Masjid Ibrahim ni? Masjid Ibrahim lah. Tak ada apa yang menarik dekat sini selain daripada bangunan-bangunan kusam dan jalan yang agak lengang walaupun kereta banyak. Tapi semua parking tepi jalan. Ya, route kedua selepas markas Scotland, Musalla Al-Falah atau dikenali sebagai Masjid Ibrahim. Panjang huruf dekat sini yang paling zuhud masjid ni lah. Masjid yang kami duduk kat sini. Masjid Ibrahim ataupun Musalla Al-Falah. Nanti gua tunjuk. Di Glasgow ni kami Darul Falah ataupun dikenali sebagai Masjid Ibrahim Abu Bakar. Assalamualaikum. Abu Bakar Masjid ataupun dikenali dengan Darul Falah Scotland. Bukan yang ni ya, yang sana tu. Agak zuhud lah. Sepanjang keluar dekat England semua masjid cantik-cantik, dan dekat Scotland pun masjid cantik-cantik. Aberdeen, Edinburgh, Dundee, semua masjid cantik. Tapi yang ni ini memang mujahadah sikit lah. Ini keadaan dia apa. Assalamualaikum. This is the Al-Falah Musalla. Apa boleh tengok. Zuhud sikit untuk kita belajar sikit mujahadah. Temperature hari ni 7C, 76C. Tapi gua boleh tahan sebab tak ada angin. Jangan ada anginnya. Ada angin memang masalah lah. Masalah kami kat sini. Dinding dia memang exotic lah. Tapi duduk kat dalam tu, hall semayang, dewan semayang kat dalam. Jemaah-jemaah sedang tidur lah. Sementara nak tunggu masuk waktu ta'lim pukul 10:30, 10:45. Alright, Amba. Assalamualaikum. As usual, pagi-pagi kita jalan dulu selepas breakfast. Hari ni hari terakhir kita dekat Madrasah Al-Falah. Nanti dalam pukul 11 kita akan pindah masjid ke Masjid Ibrahim. Masih di dalam Glasgow. Inilah apa, bangunan-bangunan dekat sini. Bangunan-bangunan kusam ni. Tak macam dengan Aberdeen, tak macam dengan Dundee. Aberdeen, Dundee lebih kepada granite building. Dekat sini dia campur lah. Ada merah, ada kelabu asap. Apa boleh tengok lah, batu ada besar-besar semua ni. Ni sebenarnya penginapan apa ni? Ni rumah ni. Ni semua rumah. Dan akan masuk ikut sini. Dan sini apa boleh nampak lah. Ada berapa rumah dekat sini. Ada berapa rumah kat sini. Dalam dia ada lift, ada tangga. Kita nak pergi cari sungai apa? Cari sungai. Orang tempatan kata, orang lokal bagi tahu ada sungai kat situ. Dia ada gerimis sikit pagi ni. Sikit sajalah. Temperature dalam 6C macam tu. Gua pakai satu lapis saja. Pada gua kalau dia tak berangin, gua boleh tahan lah, insyaAllah. Tapi kalau angin datang memang tak tahan lah. Walaupun 12C. Angin tiba itu yang buat sakit. Jambatan kat sana apa. Kita tengok. Ini suasana pagi di sekitar sini. Dekat sini apa? Kenderaan ni. Dia ada batas-batas dia. Kalau nak masuk kawasan city untuk dekat UK ni, hanya kenderaan-kenderaan tertentu saja boleh masuk. Kenderaan-kenderaan lama tu